Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi menyambung pelajaran berkenaan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan al-qidam dan al-baqa. Di dalam pelajaran 2, tauhid darjah 2. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan bacaan sebelum belajar, bacaan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang Al-Qidam, iaitu dari segi pengertian Al-Qidam dan dalil Al-Qidam. Kemudian kita akan belajar tentang Al-Baqa, pengertian Al-Baqa dan dalil Al-Baqa. Pengertian Al-Qidam. Kita pergi pada mula-mula Al-Qidam, pengertian Al-Qidam, sifat Al-Qidam, artinya. Al-Qidam artinya arti Al-Qidam adalah sedia ada. Sedia ada. Siapa ni yang sedia ada? Kita lihat lagi maksudnya sedia ada, iaitu Allah Ta'ala sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada. Allah mempunyai sifat Al-Qidam. Al-Qidam maksudnya sedia ada. Allah Ta'ala sedia ada. Kita pergi lagi pada Allah Ta'ala sedia ada dalam maksud-maksud huraian maksud yang lain. Kita tengok yang pertama, tiada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada, tapi tak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang dah wujud. Sejak dahulu lagi, tak ada permulaan untuk Allah Ta'ala wujud. Tapi kalau bagi makhluk, Allah Ta'ala mencipta makhluk daripada tak ada kepada ada. Yang kedua, dan tiada yang menjadikan Allah Ta'ala. Tiada yang menjadikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada yang menjadikan. Kalau ada yang menjadikan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu tidak berkuasa. Sebab ada yang menjadikan Allah. Tuhan kita, Allah Ta'ala tak ada yang menjadikan. Yang ketiga, kita lihat dan menafikan adanya sesuatu yang mendahului kewujudan Allah Ta'ala. Tak ada yang mendahului kewujudan Allah Ta'ala. Dan menafikan adanya sesuatu yang mendahului. Maksudnya pengertian ini, sedia ada Allah Ta'ala, kita menafikan adanya sesuatu yang mendahului. Menafikan adanya sesuatu yang mendahului kewujudan Allah. Kita menafikan, kita kata tak ada sesuatu yang mendahului kewujudan Allah. Tak ada sebelum Allah Ta'ala
ada makhluk lain. Tak ada. Tak ada yang mendahului kewujudan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam. Barulah yang lain semua ada. Kemudian kita lihat dalil Al-Qidam. Dalil Al-Qidam, dalil naqli. Dalil naqli ini dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Al-Qidam, dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah artinya? Artinya, ya Allah, Engkau maha awal dan tiada yang wujud sebelum Engkau. Sebelum Allah Ta'ala tak ada yang wujud, tak ada apa-apa. Malah Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Dahulunya di dunia ini tak ada apa-apa. Kosong, tak ada manusia. Cuma ada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan untuk menciptakan manusia. Seterusnya kita pergi kepada Al-Baqa. Tengok pengertian Al-Baqa. Al-Baqa artinya. Kita lihat lagi apa erti Al-Baqa. Satu perkataan sahaja. Al-Baqa artinya kekal. Siapa yang kekal? Siapakah yang kekal? Yang kekal di sini adalah Allah Ta'ala. Allah yang maha kekal. Maksudnya, yang pertama kita boleh huraikan, artikan dekat sini, Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Bahkan kalau berlaku hari kiamat, pun Allah Ta'ala ini kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak akan mati. Dan tiada pengakhiran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pengakhiran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak mati. Walaupun berlaku tiupan sangkakala hari kiamat. Walaupun ketika hari kiamat itu dikatakan tiupan sangkakala itu boleh meranapkan semua benda. Walaupun besi, batu, kayu yang keras-keras itu semua hancur. Tapi Allah Ta'ala tidak mati ketika itu. Malaikat sahaja yang mati. Makhluk semua mati. Haiwan, binatang, manusia. Yang tak mati pun akan hancur. Tumbuh-tumbuhan, rumah, semua akan hancur. Gunung ganang semua akan hancur. Benda yang tak hidup pun akan hancur. Benda yang hidup pun akan mati dan akan hancur. Kecuali Allah Ta'ala sahaja yang kekal selama-lamanya. Kita pergi pada huraian maksud yang kedua. Kita boleh artikan dekat sini Al-Baqa artinya kekal Allah Ta'ala. Tiada sesuatu yang dapat menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu yang dapat menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Semua mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Kita lihat ayat dalam ayat ini. Maksud ayat 44 surah Al-Isra. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk. Langit, bumi, sekalian makhluk yang ada padanya. Yang makhluk yang ada pada langit, makhluk yang ada pada bumi. Banyak makhluk yang ada pada langit seperti matahari, bintang, bulan, planet semua dan sebagainya. Yang ada pada bumi. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, gunung ganang, pokok dan sebagainya yang ada di darat, di laut. Semuanya mengucapkan tasbih bagi Allah Ta'ala. Ini bermaksud mereka semua
tak menafikan kewujudan Allah. Tidak menafikan kewujudan Allah. Mereka semua menyatakan kewujudan Allah. Pengertian Al-Baqa seterusnya. Dalil. Kita pergi pada dalil nakli. Dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Menyatakan sifat Al-Baqa Allah Ta'ala. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Surah Ar-Rahman ayat 27. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat 27. Surah Ar-Rahman artinya, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal zat Allah Ta'ala. Walaupun hari kiamat berlaku, kekal zat Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran, maha besar dan maha mulia, maha kemuliaan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Sama-sama kita baca doa selepas belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagi link untuk soalan kuis.